tajuk ke antam. Tajuk apa lah. Antam tu. Jadi faham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada tengah hari ini marilah sama-sama kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kekuatan kepada kita, dipanjangkan usia kita, diberi kita kesihatan, dan kita terpilih di kalangan yang terpilih Safatul Mukhtarah untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, meninggalkan segala kepentingan-kepentingan yang lain. Mudah-mudahan segala usaha, nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita meninggal esok dalam keadaan kita rasa beruntung, kerana umur yang singkat ini kita gunakan semaksimal mungkin kerana Allah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia itu sebenarnya tidur, kata Imam Sayyidina Ali. Manusia itu sebenarnya tidur, bila dia mati barulah dia terjaga, kan? Jadi kalau kita tengok ayat di dalam pun begitulah kita sekarang ni. Dan ramai umat manusia sekarang ni sebenarnya, walaupun kita nampak dia jaga, dia bekerja, dia beranak pinak dan sebagainya, sebenarnya ramai di kalangan manusia yang tidur, yang tak sedar, dia lena dalam jaga. Itu bahasa dia. Bila dia mati barulah dia sedar, Allahu Akbar, banyak yang dia tertinggal di atas muka bumi Allah. Umurnya yang sangat sikit, dia rasa panjang. Mungkin kita rasa umur kita sekarang ni dah masuk 70 tahun, 60 tahun, ataupun 30 tahun, 40 tahun. Tapi bila meninggal dunia, lagi panjang umur kita dalam alam barzakh. Kita rasa Allahu Akbar, betapa ruginya kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kerana tak gunakan kesempatan yang ada. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam jangka masa yang agak singkat ini, saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita lihat satu kecemerlangan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat yang cukup special, yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Satu generasi yang terhebat, yang kalaulah kita nak bandingkan situasi kita dengan zaman para sahabat cukup jauh. Walaupun kita ni cukup dengan segala kemudahan teknologi, tapi nak banding dengan zaman para sahabat, zaman tabi'in, kita jauh sebenarnya. Dan mereka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup di akhir zaman ini belum tentu dapat apa yang para sahabat dapat. Para sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah kalau tak silap saya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah.
Allah sebut tentang para sahabat. Allah sebut, kata Allah, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang mula-mula masuk Islam. Siapa mereka? Di kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Orang Muhajirin, orang Ansar, yang mula-mula memeluk Islam, yang mula-mula dalam perjuangan Islam, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan, kata Allah. Allah bagi satu pangkat pada mereka, namanya radhiyallahu anhum wa radwan. Ini pangkat yang kita sendiri belum tentu dapat pangkat ni. Allah bagi pangkat pada mereka, Allah redha pada mereka, dan mereka redha pada Allah. Sebab tu para sahabat, pangkat mereka bila kita sebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Ja'far bin Talib radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tabi'in kita tak sebut radhiyallahu anhu, kita sebut rahimahullah. Kan? Hasan al-Basri rahimahullah. Kalau orang sahabat dapat pangkatnya radhiyallahu anhum, Allah yang sebut dalam Quran, ini asasnya. Sebab Allah yang sebut dalam Quran, Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat ni antara ayat yang tidak mampu dijawab oleh orang Syiah. Orang Syiah dia mendustakan Ali, dia mendustakan Umar bin Khattab, dia mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Ramai di kalangan para sahabat, di kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, mereka inilah yang Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Ini pangkat yang kita belum tentu dapat ni. Mati baru tahu Allah redha ke tak kita ni. Hidup, wallahu a'lam, kita mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha pada kita insya-Allah. Bukan setakat Allah Subhanahu wa taala redha, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Zalikal fawzul azim, kata Allah. Yang demikian adalah kemenangan yang cukup-cukup agung. Ini saya dah sebut kat sini tuan-tuan sekalian. Para sahabat Allah Subhanahu wa taala puji sampai Allah isytihar dalam Quran, buat satu pengisytiharan. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kata Nabi. Zaman yang paling baik ialah zaman Nabi. Walaupun zaman Nabi kalau kita tengok dari sudut infrastrukturnya banyak kekurangan, tapi nak banding dengan zaman kita, zaman Nabi zaman orang yang paling kita kata cemerlang dari sudut imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lawan. Sebaik-baik zaman aku, kemudian zaman selepas zaman aku, iaitu zaman tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian selepas daripada zaman aku, zaman tabi'in. Bayangkanlah kita zaman sekarang 1436 Hijrah nak banding dengan zaman Nabi SAW, cukup jauh. Boleh ke tak kita nak dapat pangkat radhiyallahu anhum wa radwan sebagaimana yang Allah bagi pada para sahabat? Kan? Allah bagi pada para sahabat. Sebab tu dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ada satu dari golongan walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan. So orang yang ikut para sahabat, orang yang ikut Nabi, orang yang ikut para sahabat, insya-Allah dapat juga pangkat radhiyallahu anhum wa radwan. Dan golongan ini sampai bila-bila, termasuk kita. Kita berpotensi untuk dapat pangkat ni, pangkat radhiyallahu anhum wa radwan. Walaupun mungkin kita pun tak sebut, kita bila meninggal kita panggil orang kita arwah je. Arwah Ustaz Fakrul tu dulu ditahan juga je ceramah tu. Kadang-kadang poyo aja lebih, orang sebut Allah je lah. Ataupun almarhum, ataupun Allah yarham. Tak dapat pangkat radhiyallahu anhu, Ustaz Fakrul radhiyallahu anhu, orang tak sebut. Para sahabat je Allah Subhanahu wa taala sebut, kan? Orang tak sebut, tapi kalau betul dengan caranya, kalau betul kita ikut para sahabat, ikut Nabi SAW, Allah bagi kita pangkat tu, radhiyallahu anhum wa radwan. Kan bila nak meninggal, apa nama? Allah Subhanahu wa taala suruh kita, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh masa nak meninggal, orang yang hidup dengan cara yang baik, nak meninggal nanti Allah Subhanahu wa taala sebut, panggil pada roh tu, irji'i,
Wahai roh, pulanglah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha pada Allah dan Allah redha pada kamu. Kan? Maksudnya boleh dapat pangkat yang sama. Apa yang dibuat oleh para sahabat sehingga para sahabat ni sangat special di sisi Allah. Kan? Apa yang para sahabat buat yang kita mesti kena tiru? Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang cukup pendek. Ini saya nak pura tentang ayat ni je. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala sebut, kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Pendek ayat ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul." Kalau ayat qul dalam Quran, qul maksudnya qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Khitab li Muhammad, khitab li ummati. Wal ayat ni kepada Rasulullah, dalam masa yang sama ayat ni juga kepada seluruh umat dia. Kecuali perkara-perkara khususiat yang hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Subhanahu wa taala qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Muhammad tolong bagi tahu wahai Muhammad. Tolong hamba. Muhammad tolong ya. Nanti baru betul bahasa saya. Tolong bagi tahu. Wahai Muhammad, tolong bagi tahu kepada seluruh para sahabat, seluruh penduduk Jaziratul Arab. Muhammad, tolong bagi tahu kepada seluruh manusia. Tolong bagi tahu kepada seluruh orang Malaysia, orang-orang Sebatang ini, tolong bagi tahu. Macam itulah. Qul hadhihi sabili, inilah jalan aku. Inilah jalan aku. Seolah-olah Allah nak suruh kita isytiharkan. Inilah Islam, jalan aku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas dasar hujjah, di atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tak tergolong di kalangan orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut 4 perkara. Yang pertamanya qul hadhihi sabili, yang keduanya ad'u ila Allah, yang ketiganya ala basiratin, yang keempat ana wa man ittaba'ani. Baik, dalam masa yang ada ni saya cuba huraikanlah sesempat yang mungkin. Tak sempat kita sambung bila-bila kalau panjang umur. Baik, yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala sebut wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Hadhihi sabili. Hadhihi sabili, inilah jalan aku. Jalan apa? Jalan Islam. Dalam surah Fatihah kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita baca ilmu tafsir, bila kita sebut perkataan sirat tu pun, sirat tu pun perkataan as-sirat sudah bermaksud jalan yang lurus. Kenapa mesti Allah mention pula al-mustaqim, yang lurus? Seolah-olah macam kita baca, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang lurus. Kan? Sirat maksud jalan. Sirat ini maksud jalan yang straight lah, maksud orang kita, straight panjang, straight, lurus. Al-mustaqim kita pun terjemah maksud lurus. Baik. Perkataan al-mustaqim bermaksud, dia asal perkataan qama yaqumu, qa'iman, istiqam, mustaqim. Mustaqim ni maksud lurus, bukan lurus lurus kita panggil apa? Horizontal dia. Kan ke bawah ni, kan? Dia menegak ke atas. Itu mustaqim. Macam qa'im kan berdiri. Berdiri ni kita tegak, kan? Tegak dari bawah sampai ke atas. Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang tegak tepat sampai kepadamu ya Allah. Macam tu, kan? Tegak tepat sampai padamu ya Allah. Nabi SAW pernah ambil batang kayu, Nabi buat garisan kat tanah, kan? Garisan lurus kat tanah. Nabi kata para sahabat ikutlah jalan yang lurus ni, jalan Islam. Kemudian Nabi goreskan tepi. Dia buat tepi. Antara jalan tengah tu dia buat simpang-simpang. Nabi kata apa? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Islam. Ada jalan apa? Jalan kapitalisme ada, jalan sekulerisme ada, jalan nasionalisme kebangsaan ada. Macam-macam jalan.
Kan, jalan sosialisme, jalan yang jauh menyimpang daripada jalan Islam. Nabi kata kalau kamu ikut jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan pecah, terpisahkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan Allah, kamu kena ikut Islam, Islam yang betul-betul Islam. Kan? Seolah-olah Allah nak suruh kita rasa bangga dengan Islam, sehingga kita kena isytiharkan, tolong bagi tahu pada orang, tolong tunjuk pada orang ini Islam. Kan? Tengah orang dia rasa malu nak tunjuk Islam dia. Kan, dia rasa kalau pakai pakaian yang ada rupa Islam sikit, dia tu macam rasa macam tak kena lah, tak kena lah, macam zaman dulu macam tak kena lah kan. Kadang-kadang orang kopiah tu mungkin minta rasanya cabut je kopiah. Kan, kita kata orang lain, saya pun kadang-kadang kita pakai kopiah, kita minta tengok suasana orang tak kena dengan jiwa kita macam kena sikit lah, cabut kopiah. Kita hilang rasa bangga, kita seolah-olah hilang rasa bangga dengan penampilan dan watak orang Islam. Kan? Contoh orang pakai tudung, okey kan. Pakai tudung, nak pakai tudung dia kena, Islam sebut pakai tudung mesti waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Contoh ni, hendaklah kamu, yadrib maksudnya melabuhkan, dia melabuh ke bawah, kan? Melabuhkan pakaian kamu menutupi dada-dada kamu, bahagian dada, ala juyubi, tutup. Kita rasa kalau melabuh-labuh ni dia macam tak kena dengan fashion sekarang. Fashion sekarang dia kena angkat-angkat sikit. Kan? Dia kena angkat sikit, belit tarik, pusing sini, masuk dalam teriak, keluar dalam kangkang, pasal tarik kan, pusing pun. Itu baru kena dengan fashion sekarang. Kalau lampu ni tutup ni tak kena je. Contoh, seolah-olah dia tak rasa bangga dengan syariat Islam. Ini yang Islam telah tetapkan, rasa macam lekeh kan. Sedangkan Allah suruh kita rasa bangga dengan Islam. Sifat orang yang beriman, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat orang beriman ialah dia sesama orang Islam, dia berlemah lembut, dia berkasih sayang. Dengan orang yang belum Islam, dia rasa izzah. Dia rasa bila, contoh dia kat office dengan orang-orang yang belum Islam, ramai keliling orang Cina, ada orang India. Dia rasa bila aku seorang Islam, aku rasa macam aku rasa mulia tak? Bukan sombong kan? Bukan sombong lain, dia rasa mulia. Aku rasa mulia, Allah, untungnya aku dapat Islam. Aku nak tunjukkan macam mana bercakap cari Islam, macam mana muamalah cari Islam. Orang Islam ni dia tak lewat, dia tepati masa, dia tepat pada janji. Nak tunjuk ni, ini Islam sebenarnya pada orang. Kan, ini jiwa orang Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang jati diri umat Islam. Qul hadhihi sabili, ini jalan aku, cara hidup Islam. Nak tunjuk ni. Sebab tu para sahabat hebat. Kalau bab Islam, Allah, kan. Contoh waktu perang Ahzab. Bila perang Ahzab, Nabi SAW dikepung oleh 10,000 ketumbukan tentera, kepung kota Madinah. Nabi SAW duduk dalam kota Madinah tu, yang kepung dia, jumlah penduduk Madinah waktu itu, campur dengan orang tua, campur dengan perempuan, campur budak-budak, baru habis 10,000. Yang kepung Nabi ni tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni maksudnya gabungan parti-parti, dia Hizbul. Hizbul masuk parti. Muak lah, bahasa kita sekarang parti lah. Kan? Ahzab. Macam kalau kalau bahasa kita bahasa Arab, parti Islam Malaysia, Hizbul Islami Al-Malizi. Kalau parti UMNO, Hizbul Watani Al-Malizi, kan? Ini parti Hizb. So Ahzab jamak, maksudnya parti-parti. Ada parti Munafiqin, ada Bani Ghatfan, parti Quraisy, macam parti-parti lagi ni bergabung membentuk satu barisan nak bunuh Nabi SAW. Dia kepung Nabi. Nabi waktu tu rasa macam agak rasa bimbang. Memanglah yakin pada Allah tu memang. Cuma rasa bimbang dengan nampak Allah ramai macam mana buat ni. Nabi panggil 2 orang sahabat dia, seorang sama Sa'ad bin Ubadah, dan seorang lagi nama Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad. 2 orang Sa'ad, saya lupa, bukan Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad, ada seorang lagi. 2 orang Sa'ad ni, seorang pemimpin kaum Aus dan seorang lagi pemimpin kaum Khazraj.
Aus dan Khazraj ni sebelum itu perang puluhan tahun, tak pernah berdamai. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, barulah Aus dan Khazraj berdamai, bergabung jadi golongan Ansar. Kan? Sebelum tu tak ada lagi golongan Ansar. Selepas peristiwa hijrah dan Nabi SAW buat proses at-ta'akhir, barulah ada golongan Ansar. Ansar ni maksudnya golongan yang menolong, golongan penolong. Golongan Nabi pada Mekah ni panggil golongan Muhajirin, orang yang berhijrah. Aus dan Khazraj perang cukup lama. Antara sempat, kalau kita buka buku sirah, sempat perangnya Aus dan Khazraj ialah kambing puak Aus pergi makan dekat padang rumput kambing puak Khazraj. Kan, ini kambing punya cerita. Ada kambing ni pergi makan, kambing puak ni pergi makan dekat padang rumput kambing puak ni. Akhirnya bergaduh. Apa cerita kambing kau tu makan padang tu? Marah kan. Akhirnya berperang. Berkait berperang. Dua puak ni berpuluhan tahun. Hanya Nabi SAW yang mampu menyatukan Aus dan Khazraj. Waktu Nabi panggil Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adh, dua orang, Sa'ad bin Mu'adh dan Sa'ad bin Ubadah. Nabi panggil, Nabi tanya, wahai Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adh, nak tanya sikit ni pada ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau kita bahagikan 1/3 tamar Madinah, hasil tamar Madinah ini kepada Bani Ghatfan, supaya Bani Ghatfan tarik diri daripada tentera Ahzab. Bani Ghatfan ni adalah antara Bani yang paling ramai tentera dia dalam kalangan tentera Ahzab. Hampir separuh tentera Ahzab tu Bani Ghatfan. So Nabi kata, kalau kita panggil Bani Ghatfan untuk tarik diri, kita bagilah hasil tamar Madinah kita kat dia. Kan? Tamar Madinah ni tuan-tuan, tamar yang paling special lah. Kalau kita pergi Madinah pun, orang kata kurma Nabi, kurma Madinah kan sedap. Kan? Hasil tamar Madinah ni kita bagi Bani Ghatfan, dia tarik diri. Jawab Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adh. Dia kata, ya Rasulullah, yang kamu sebut ni pandangan kamu ke ataupun wahyu daripada Allah? Tengok para sahabat kan? Kalau ini adalah wahyu daripada Allah, sami'na wa ata'na, kita terus ikut. Tapi kalau ini pandangan kamu, yang kita masih lagi boleh bincang, kita meeting sekarang ni kan, syurah. Kalau pandangan kamu, kami rasa kami nak bagi pandangan lain. Nabi SAW sebut, bahkan ini adalah pandangan daripada aku. Ini bukan wahyu, ini pandangan aku. Aku rasa nak buat macam tu. Kamu rasa macam mana? Kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adh, ya Rasulullah, dulu kami tak beriman pada Allah. Dulu kami ni hanya penyembah berhala. Adakah sekarang, setelah Allah Subhanahu Wa Taala, dulu kata dia, dulu kalau diorang nak makan tamar kami, diorang kena beli daripada kami, ataupun diorang kena jadi tetamu kami. Nak makan tamar Madinah ni dua benda, dua cara je. Yang pertama beli, yang keduanya jadi tetamu. Datang rumah jadi tetamu, kami hidang tamar Madinah. Kalau tak dapat ni. Kalau nak lagi kena beli. Adakah sekarang setelah Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kami Islam, sudah menghadiahkan kepada kami denganmu ya Rasulullah, Allah hadiahkan kami ni Rasulullah, adakah sekarang kami nak bagi tamar kami free pula? Demi Allah, kami tak berhajat melakukan yang sedemikian rupa. Demi Allah, kami tak berhajat melainkan pedang-pedang kami antara kami dengan mereka. Tengok ni para sahabat kan, dia lebih bangga dengan Islam. Ni Islam. Buat apa kita nak lekin? Sebab apa kita nak tunduk? Ini para sahabat. Allahu Akbar. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat, menang dalam peperangan Ahzab. Ini cerita para sahabat. Dalam kisah yang lain, tuan-tuan sekalian, seorang sahabat namanya Rubai bin Amir dalam perang Al-Qadisiyah, perang untuk membuka kota Parsi. Waktu itu panglima perang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini panglima perang. Bila Nabi SAW, bila Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke kota Parsi, sampai di sempadan, panglima tentera kerajaan Parsi namanya Rustum, bukan Rustam kan, Rustum. Panglima tentera kerajaan Parsi namanya Rustum. Rustum ni kita kata general lah, bos, panglima tentera paling besar. Sehingga kan istana dia cukup besar. Dia istana panglima tentera, bukan raja lagi. Disebut dalam kitab-kitab sirah, mahkota Rustum, ada mahkota Rustum tak boleh letak atas kepala.
Sebab besar sangat. Dia gantung kat sini. Ini sebut lagi kita dekat tarikh. Kan? Ada mahkota besar. Dia punya kemah tentera cukup besar. Dia siap kapek semua sekali. Hamparan-hamparan merah disebut. Allahu Akbar. So bila Rustam dapat tahu ni ada puak-puak Arab di mana-mana ni, puak-puak Arab tiba-tiba datang ke kota Palestin. Palestin ni kuasa besar dunia, macam Amerika sekarang kan, kuasa besar dunia. Tiba-tiba bila datang tentera Islam, Rustam hantar wakil dia, hantar utusan perang ni jumpa dengan Panglima Sa'ad. Dia kata, wahai Sa'ad, wahai Panglima tentera Islam, Panglima Rustam nak jumpa, hantar rombongan kamu. Panglima Rustam nak jumpa, hantar rombongan kamu. Ni apa cerita datang tempat kami ramai-ramai ni? Kan, ni Panglima Rustam nak jumpa. Bila balik utusan tu, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada tentera dia. Ni, Jeneral penama semua orang ramai ni, dia kata, siapa nak ikut aku, jom kita jumpa Rustam. Mari abang-abang kita jumpa Rustam. Masing-masing angkat tangan. Nak ikut rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas jumpa Rustam. Tiba-tiba seorang private, private lah, tentera biasa kan? Tentera biasa angkat tangan. Wahai Panglima Sa'ad, tak payah pergi ramai-ramai. Kamu pun tak payah pergi. Padahal aku seorang je pergi. Kan? Apa cerita kita nak kena hantar Panglima kita, bos paling besar, jumpa Panglima dia? Siapa dia? Kan? Siapa dia? Tak perlu bos pergi. Bagi kami je, bagi saya seorang je pergi. Ini Rubai' bin Amir sebut, bagi saya seorang je pergi, tak payah pergi ramai-ramai. Ini saywa dia kan, perang psikologi dia kan, supaya jangan nampak kita seolah-olah memuliakan dia. Dia siapa? Apa taraf dia nak jumpa bos besar kita, abang Nomadil kita? Kan gitu lah. Apa taraf dia? Kan? Bagi aku je pergi, kata Rubai' bin Amir. Akhirnya setuju. Rubai' pergi seorang-seorang. Dia pergi bawa Ar-Rumhul Musallam, macam tombak. Pakai tombak dia, pedang tak bawa apa tahu, pakai bawa tombak, naik kuda tua. Kan, naik kuda yang bukan kuda perang lah, naik kuda tua. Dan dia pakai baju besi yang compang-camping, baju besi yang dah reject dah. Kan, dia pergi. Rustam dapat tahu rombongan tentera Islam nak sampai. Rustam arahkan tentera dia sampai 280,000 orang. Semuanya berkumpul, bersiap sedia untuk sambut rombongan tentera Islam. Kan? Semua kena bersedia dengan berkawat semua, berkumpul setempat dengan berbaris semuanya, pakai baju besi siap-siap, tunjukkan segala kekuatan, pedang, tombak, tunjukkan sampai manjani, tunjukkan ni jet juang, tunjukkan bazooka, tunjuk habis ni. Kan, tunjuk kekuatan ni supaya datang-datang belum saya perang lagi dah kejut dah. Dan berbaris semua 280,000 orang berbaris nak tunggu rombongan tentera Islam. Akhirnya tunggu tiba-tiba daripada jauh nampak sekujur tubuh manusia. Kan, naik kuda, kedekuk. Tengok ni pakai popong kan. Seorang je datang. Ni siapa pula datang ni kan? Siapa pula datang dan kuda tuanya dengan baju copan campingnya dan pakai tombak. Seorang. Tuan-tuan bayang bagaimana perasaan ketika itu. 280,000 orang bersiap sedia dengan sepenuh kekuatan menyambut seorang tentera biasa, tentera Islam. Ni apa cerita? Kan? Kalau kita sekarang kan habis tentera-tentera berhimpun ni semua nak sambut Perdana Menteri, nak sambut raja. Dan raja sampai berkumpul semuanya. Kan, sebab raja nak lalu. Dan zaman saya sekolah dulu, sebelum budak sekolah menengah dulu, ada raja nak sampai. Raja nak lalu. Kan kawasan sekolah, kawasan kampung, raja nak lalu. Kita dikerah habis budak-budak ni semua duduk tepi jalan. Sebab apa? Raja nak lalu. Dia nak tengok pun kita duduk. Sampai kereta dia, raja. Semua berkumpul sebab nak sambut raja. Ini berkumpul 280,000 orang sambut tentera biasa, tentera Islam. Tengok hebat orang Islam. Dia ada izzat dia. Dia ada kebanggaan, kemuliaan dia ada. Sampai Rubai' bin Amir sampai. Bila sampai dia, kan dia nak sampai ke kemah Rustam tu, ada kapet merah. Kan ada kapet merah panjang ni hampa. Rubai' bin Amir, dia tengok kapet, dia kata, dia pun jalan dengan kuda-kuda berjalan atas kapet. Samsing kan, jalan atas kapet ni bagi izzatin 'alal kafirin. Ada kemuliaan di hadapan orang yang bukan Islam, orang yang tak beriman pada Allah, orang yang lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemuliaan.
Dia berjalan atas kapet. Kan. Tentera Rustum dia kata, celaka kau turun sekarang. Kau datang sini tunjuk samseng ni. Apa kata Rubai' bin Amir? Ana lam atika bikum fa adha' silahi bi amrikum antum da'awtumuni antum da'awtumuni fa in ahbabtum an atikum kama urid wa illa raja'tu. Ini kata Rubai' bin Amir. Apa dia kata? Aku datang tempat korang ni, aku datang hari ni bukan dengan tujuan aku nak ikut arahan pokok-pokok kamu. Korang yang nipu aku. Suka hati aku nak datang sana. Kalau tak suka aku balik. Aku balik. Kan? Siapa yang nipu sekarang? Tak suka aku balik. Jawapan dia, ni ada izzah dia. Tak ada kata apa. Akhirnya Rubai' bin Amir, tak apalah kalau nak suka tu aku turun. Aku turun, no problem. Dia pun turun, dia parking kuda di atas kapet. Dia parking kuda atas kapet, dia berjalan. Ini sebut dalam kitab sirah. Kemudian dia berjalan, dia pusing tombak dia. Mata tombak menghala ke bawah. Kan? Dia buat tongkat. Dia berjalan atas kapet tu, dia cocok kapet. Apa kan? Kau yang nampak kapet tu. Sama-sama tu, Allah Akbar. Bengang, tak bengang memang bengang. Tak boleh kata apa. Dan waktu itu undang-undang tak boleh bunuh utusan perang. Memang tak boleh bunuh. Kan? Siapa-siapa pun kalau utusan perang tak boleh bunuh. Dia cocok. Sampai dekat dengan Rustum. Kan, Rustum tu dalam istana dia. Dia sebut istana lah, kemah tentera tu. Dia tengok tak ada jadi ni kan. Samseng betul. Aku pula yang kena, nampak lelaki aku pula. Kan, nampak lelaki aku. Akhirnya bila sampai dekat, Rustum kata angkat pedang kata Rustum. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang biasa angkat pedang kan, kalau angkat pedang kan suruh melalui bawa pedang. Nak suruh Rubai' bin Amir sampai dekat dia lalu bawa pedang. Tapi arahan dia bukan angkat penuh. Kan tuan-tuan mesti tengok kan, kalau tentera laut kahwin ke, dia angkat pedang pengantin lalu bawah. Apa istilah dia? Betul istilah dia. Jadi istilah tentera ada istilah dia. Dia angkat pedang tapi tak angkat penuh, dia angkat separuh dia. Dia angkat separuh saja supaya Rubai' bin Amir lalu bawa pedang dalam keadaan tunduk. Dia tak tahu orang Islam ni kalau suruh tunduk tak tunduk pun. Nak suruh sampai depan dia dalam keadaan tunduk. Rubai' bin Amir ni orang cerdik. Dia kata, oh nak suruh aku tunduk, silap orang lah. Kan? Dia pusing. Dia kata 90 darjah, dia pusing. Bukan kepala jalan dulu, punggung jalan dulu. Dia pusing, mundur. Dia mundur sampai depan Rustum. Rustum kata kena pula aku. Tak pernah dia sejarah dia orang tunggih punggung kat dia. Sampai depan dia, apa kata Rustum? Man lam ja'a bikum. Kau datang ni sebab apa? Jibtum taftahuna dunya bihadzal farasil ma'qur wa ruhum musallam. Kamu datang ni nak menakluki dunia dengan pakai kuda tua, pakai baju buku compang camping, pakai tombak je. Dia hina. Apa kata Rubai' bin Amir? Allahu ta'ala linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila al-'adl al-islam. Ini kata-kata seorang yang cukup mulia dengan Islam. Kata Rubai' bin Amir, Allah lah yang mengutuskan kami. Kami datang ni bukan sebab arahan siapa-siapa. Allah yang mengutuskan kami. Apa tujuannya? Untuk mengeluarkan perhambaan kepada manusia, kepada perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Ini jawapan Rubai' bin Amir, seorang yang cukup hebat. Jiwa yang cukup hebat. Ini baru tentera biasa. Belum sebut Panglima Khalid bin Walid dan sebagainya. Ini baru tentera biasa. Rustum tak dia kata apa. Kan? Tak boleh jawab apa. Dia kata apa, kau balik lah. Kau balik perang kita buat. Walakin la takhruj min qasri hatta tahmil turaban ala ra'sik. Dia kata kau balik sekarang. Tapi kau jangan keluar daripada istana aku sehingga engkau menjunjung tanah di atas kepala kamu. Dia nak hina juga. Sebab orang Arab ni pantang letak tanah atas kepala. Sebab tu kafir Quraisy nak hina Nabi SAW, antara cara dia balik tanah atas kepala Nabi. Kan? Sehingga kamu junjung tanah letak atas kepala kamu, keluar daripada istana aku macam orang bodoh bawa tanah. Kan? Tanah pun dekat kaki, tiba-tiba kau letak atas kepala. Macam tu lah. Nak hina juga. Kau jangan keluar daripada istana aku sehingga kau junjung tanah letak atas kepala kamu.
Dia nak hina juga. Rubai' bin Amir, okey, tak apa, dia ambil tanah tu. Dijulang tinggi-tinggi. Dia kata apa? Hadhihi busyra an tumlikanallahu hadhihi al-ard. Oh, kan? Dia kata apa? Ini berita gembira. Ini petanda baik ni. Allah akan memberi kami memiliki tanah ini. Belum perang dapat tanah dah. Macam tu lah. Belum perang dapat tanah dah. Ini kata Rubai' bin Amir. Rustam tak kata apa? Ini jiwa orang Islam. Tak lama lepas itu, Islam berjaya menguasai kota Parsi. Kan dalam perang Al-Qadisiyah. Nak sebut hebatnya orang Islam. Para sahabat dulu, bila sebut Islam, dia rasa bangga semua. Tak kira dia berhadapan dengan siapa, dia rasa bangga semua. Orang Islam zaman sekarang, Allahu Akbar, masing-masing tinggal cara hidup Islam. Kan? Tinggal cara hidup Islam, pakaian cara Islam dia rasa lekeh. Kan? Kehidupan cara Islam dia rasa lekeh. Berekonomi cara Islam, Allahu Akbar. Kan? Terima ekonomi kapitalis yang menindas dan sebagainya. Baru GST, baru cerita GST. Macam-macam kan. Kadang-kadang bercakap dengan orang ekonomi kan. Saya banyak bercakap dengan orang ekonomi ke Facebook ke, berbincang, berdebat. Kebanyakan terima sebab mereka melihat kebaikan GST. Memanglah ada kebaikan cukai, tak dinafikan. Zaman Sayyidina Umar buat cukai banyak. Zaman-zaman para sahabat dibuat cukai. Walaupun zaman Nabi SAW belum dimulakan cukai secara khusus. Tapi zaman para sahabat banyak dibuat cukai. Memang ada. Cuma kadang-kadang bila kita sebut soal hukum, dia tolak hukum. Sebab di sana banyak lagi kebaikan daripada cukai. Untuk membangun negara, orang miskin, untuk buat murid dan sebagainya. Macam-macam lah. Kan? Akhirnya banyak lagi kebaikan-kebaikan. Berapa buah negara maju buat GST. Jadi kita kena buat GST. Kan? Sedangkan kalau kita fikir banyaknya orang buat, tak semestinya betul. Dalam Quran berapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebut walakinna aktsaran nas la ya'qilun walakinna aktsaran nas la ya'lamun wa aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan daripada manusia tak berakal. Kebanyakan daripada manusia tak tahu. Kebanyakan daripada manusia jahil. Macam-macam Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran masalah kebanyakan manusia. Kan? Ramai orang buat. Yang sikit siapa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit sangat di kalangan hamba aku yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sangat sikit di kalangan kamu semua yang bersyukur pada Allah. Golongan sikit ni tak ramai. Saya pernah sebut dulu. Kan? Yang banyak buat maksiat ni ramai. Kenapa kita nak mesti ikut orang yang ramai? Kan? Boleh sentuh bajet sikit. Pernah sebut kat sini kan? Tapi sebenarnya betul. Kalau kita ikut pembahasan para sebab apa? Ramai di kalangan para asatizah. Ramai, majoriti para asatizah, para ulama. Ramai di kalangan mereka yang mengharamkan GST. Kita bukan menentang cukai. Kan? Kalau cukai tidak haram secara mutlak. Sebab hukum cukai ni kita mengambil harta orang lain. Kan? Dibeza dengan makanan dan sebagainya. Kalau hukum makanan, asal hukum ialah harus. Tapi kalau cukai, asal hukum adalah haram. Sebab dia mengambil harta orang lain, kecuali ada dalil yang mengharuskan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan ataupun dengan cara kamu saling redha-meredai antara satu dengan yang lain. Ini maksudnya mengambil harta orang lain, makan harta orang lain adalah haram. Cara batil, haram. Ada setengah orang yang kata ini ayat ni tentang riba. Ayat ni tentang riba. Dia tak cerita tentang benda lain. Sebab asbabun nuzul ayat ni tentang riba. Dalam kaedah Islam disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Perkiraan hukum pada sesuatu perkara ialah pada umum lafaz, bukan pada sebab yang khusus. Faham kan? Umumnya lafaz tersebut bukan pada sebab yang khusus. Kita boleh kias dengan perkara-perkara yang lain. Itu asal hukumnya. Secukai asalnya tak boleh kecuali ada maslahah. Itu yang disebut oleh para ulama. Bila ada maslahah, ada kebaikan, dibolehkan cukai dengan syarat-syarat yang dikenakan. Kan? Suatu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibolehkan cukai. Ada banyak juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan cukai. Jadi kita memang menerima. Sebab kalau kita tengok para ulama ada dua pendapat yang paling besar dalam masalah ni. Satu pendapat ulama mengharamkan secara mutlak. Ada ulama-ulama yang mengharamkan cukai secara mutlak, tak boleh terus. Dan ada sebagai besar ulama, terutamanya ulama-ulama kontemporari yang mengharuskan cukai.
So tak ada masalah. Memang kalau saya mau berpegang, cukai itu harus. Cuma pelaksanaan cukai itu macam mana? Kan syarat-syarat untuk dikenakan cukai itu macam mana? Antaranya cukai ini dia cukai bukan sumber pendapatan. Cukai adalah pelengkap kepada sumber. Kalau negara tak ada duit, negara dah tak ada duit dah. Semua benda dah dikorek dah, dikorek sana, korek sini, semua dah ambil dah. Tiba-tiba tak cukup lagi hasil negara, barulah boleh dikenakan cukai. Itu pun muakkad, secara sementara, bukan selama-lamanya. Kan? Cukai ini muakkad, sekadar untuk menghilangkan krisis yang berlaku. Bila krisis dah hilang, cukup. Di negara kita cukai sudah dikenakan sejak tahun 70 lagi, sampai 2015. Entah sampai bila, wallahu a'lam. Sekali seolah-olah krisis tak pernah habis. Kan, krisis keuangan tak pernah habis sejak tahun 70. Tak apalah, mungkin ada kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Cuma dari sudut hukum, kita bincang soal hukum. Seorang Islam yang berpegang teguh dengan syariat, rasa bangga dengan Islam, rasa seronok dengan Islam, walau apa pun pandangan kebaikan-kebaikan dan sebagainya, dalam kaedah fiqh menyebut darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemungkaran, menolak kerosakan lebih aula, lebih utama, menolak kemungkaran lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Boleh faham kan? Dalam masalah cukai, memang ada kebaikan. GST memang ada kebaikan, tak dapat dinafikan. Memang ada kebaikan. Cuma dalam masa yang sama boleh menyebabkan pelbagai kerosakan. Antara syarat-syarat cukai ialah cukai tidak boleh dikenakan kepada semua golongan. Cukai hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya dan mampu saja. Kan? Tak boleh kita semua, tak boleh pukul rata. Ini syarat-syarat cukai. Antara sebab ulama-ulama ramai yang menolak GST ialah sebab dia kena pada semua orang. Semua kena. Dia pukul rata, semua kena. Dan dasar cukai bukan pada perbelanjaan. Dasar cukai ialah pada lebihan dan juga pendapatan. Kan? Bukan dikira pada pembelanjaan seseorang itu. Cukai, hukum cukai dikiaskan dengan zakat dalam Islam. Zakat adalah satu bentuk cukai yang berbentuk ibadah. Kan? Zakat itu sebenarnya cukai, tapi berbentuk ibadah, disyariatkan. Dia juga adalah bentuk cukai. Zakat diambil daripada lebihan. Bukan semua orang ada zakat, kecuali zakat fitrah. Itu pun berbentuk kemampuan, setahun sekali. RM1, RM5, RM7 je. Itu pun berbeza-beza kadar dia, mengikut kemampuan seseorang. So kalau kita lihat dari sudut GST ni, ramai yang menolak sebab itulah tak kena dengan syarat-syarat. Dia berbeza dengan cukai-cukai yang lain, masih lagi boleh dibahaskan tepat pada syarat. Tapi kalau cukai ni, itu yang hippie yang kita kata, kalau kita sebagai seorang Islam yang rasa mulia dengan Islam, rasa bangga dengan Islam, sebaiknya walaupun di sana ada perbahasan hukum ekonomi, kan, kebaikan yang kita tak nafikan kebaikannya, tapi dari sudut hukum kita berpegang kepada soal hukum. Kan, itu pandangan saya. Walaupun di sana, dan kita menghormati pandangan ulama-ulama besar yang menghalalkan GST. Bagi saya lah, saya hormat. Cuma pada pandangan saya berpegang kepada bagaimana banyaknya mudarat dan banyaknya ditakkan dengan syarat-syarat. Kalau tuan-tuan milik kitab, banyak syarat-syarat cukainya. Majlis Fatwa kalau dia keluarkan harus GST bersyarat. Kan, yang baru ni Majlis Fatwa keluar harus GST bersyarat. Cuma kadang-kadang dia tak tengok pada syarat tu. Dia tengok pada boleh ambil untung dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam keadaan ekonomi sekarang yang berlaku penuh ketelisan ini, subhanallah, dari benda kita fikir banyak. Begitu juga soal hudud. Kan? Soal hudud. Kita tengok bagaimana manusia umat Islam sekarang ni yang seolah-olah tidak bangga dengan Islam, mencari alasan dan membuat mengkritik supaya tidak dilaksanakan. Mengkritik tak ada masalah, tapi mengkritik supaya ia dilaksanakan, tapi mengkritik supaya tidak dilaksanakan. Kemudian membuat statement-statement yang jauh daripada jiwa seorang Islam, jati diri seorang Islam yang rasa mulia dengan Islam. Sepatutnya rasa kena, mesti inilah yang terbaik, tapi tak kena, tak sesuai. Sedangkan kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman pada Allah. Allah sebut perkataan innama. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan innama ni adatul hasar. Perkataan innama, hasar ni maksudnya kubu.
Kan? Hasar ni maknanya kubu. Allah meletakkan orang-orang yang beriman dalam satu kubu, dalam tempat. Kan? Macam kalau dinding, tang dinding, kita agak macam kubu dah. Kubu kan? Orang luar tak boleh masuk, serang tak boleh, macam-macam lah. So Allah meletakkan orang-orang beriman dalam satu kubu. So yang di luar kubu bukan beriman, di luar daripada kelompok orang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Innama, hanya saja, semata-mata orang-orang yang beriman itu ialah orang yang percaya pada Allah, percaya pada Nabi. Semalam yang tahu, kemudian mereka sekali-kali tidak ragu-ragu dengan Allah, tak ragu-ragu dengan Rasul. Ini bahaya benar. Bukan benda yang main-main. Tidak ragu-ragu dengan Allah, tidak ragu-ragu dengan Rasul. Cakaplah sebenarnya kalau kita lihat, ada yang orang sebut kat saya, kata kita duduk pakai hukum sekarang ni, ini zaman Umayyah, zaman Abbasiyah dulu. Ini tak kena tahun sekarang ni. Apa nama zaman sekarang Allah 21 tu tak kena. Zaman dulu kena. Sebenarnya itu bukan hukum zaman Bani Umayyah, itu hukum Islam yang daripada dulu bersumberkan daripada Quran dan juga Sunnah. Dia tak pernah berubah sampai zaman sekarang. Tapi ramai di kalangan umat Islam yang meragui, tak kena, tak sesuai, tak boleh, tak kena dengan masyarakat majmuk. Sedangkan zaman Nabi SAW, kerajaan Madinah, masyarakat majmuk, macam-macam bangsa. Sampai bangsa Parsi ada, Afrika ada, kan? Arab ada, Yahudi ada, duduk dalam kerajaan Islam Madinah. Dan Islam tertegak dengan hukumnya. Dan sebut bagaimana sebagai seorang Islam, sepatutnya jiwa dan jati diri qul hadhihi sabili itu ada dalam jiwa kita semua. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu baru satu lah, qul hadhihi sabili. Tak sempat saya masuk ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tak semua masuk. Cuma saya nak sebutkan di sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai seorang yang rasa bangga dengan Islam, rasa mulia dengan Islam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah sebut dalam satu kata-kata dia ketika mana Sayyidina Umar nak buka, dapat kunci kota Palestin, nak buka kota Palestin, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebut satu perkataan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina al-'izzata bighairi adallana Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Orang Arab dulu orang tak pandang, Rom Parsi langsung tak pandang orang Arab, sebab di tengah-tengah padang pasir, macam buat nomad. Orang tak pandang. Dalam tulisan pun tak ada, nulis tak pandai, baca tak pandai. Orang nomad, orang tak pandang. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah bangsa yang Allah muliakan dengan Islam. Orang Arab mulia sebab apa? Sebab Islam. Kemuliaan orang Arab bila orang Arab berpegang pada Islam. Famahma ibtaghaina al-'izzata bighairi adallana Allah. Bila kami mencari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hina kami. Cuba tuan-tuan tengok sekarang, bila orang Arab tolak Islam, Allahu Akbar, kan? Perpecahan berlaku, perkara berlaku, hukum Islam tak berjalan dengan segala macam masalah sebab tolak Islam. Dulu orang Arab hebat, orang Melayu, sebab Allah, Sayyidina Umar nak sebut bagaimana bangsa itu dapat kemuliaan bila berpegang pada Islam. Kita kalau kita tolak Islam, Allah hina kita. Bila kita tolak Islam, Allah hina kita. Cuba tengok sekarang ni, kalau ada orang lain, semua Melayu kan, tak ada di sini, Zimbabwe kita kan, orang Melayu sekarang kalau juara bak rempit, siapa dia? Melayu. Buang anak, kan, Melayu. Bunuh anak, Melayu. Macam-macam gejala sosial ni semua Melayu, kan? Bagaimana bila kita tolak Islam, bila orang Islam tolak Islam, Allah hina kita. Orang tak pandang, orang tak nampak hebat Islam pada batang tubuh orang Islam. Sedangkan Islam itu hebat. Kita tak dapat nak menunjukkan kehebatan Islam, izzahnya Islam, sebab orang Islam yang tolak Islam. Betul ya? Izzah. Izzah ni maksudnya kemuliaan, kan? Betul, izzah kan? Kan? Kita tak dapat tunjuk izzahnya Islam, bangganya kita dengan Islam, mulia dengan Islam, sebab kita tolak Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hina kita. Bila kita kembali pegang pada Islam, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala angkat kita. Rasa bangga kita dengan Islam. Ini soal jati diri, kan? Soal benda dalam. Disebut Islam kita rasa seronok. Hukum Islam kita rasa bangga.
Syariat Islam kita rasa seronok. Ada orang tak boleh sebut. Kalau ada setengah tempat saya sekarang saya kata hukum Islam, dia bangun dia keluar. Dia tak boleh sebut perkataan hukum Islam. Tak tahu kenapa. Dia kata ustaz politik. Dia kata hukum syariat Islam betul. Ustaz politik. Apa benda saya sebut hukum Islam? Belum sebut hudud lagi. Belum sebut hukum Islam dia baru keluar. Kalau habis saya tanya kenapa mesti surah, dia kata ustaz politik. Tak lidah. Tak boleh dengar tu perkataan tu. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita bila kita hilang rasa izzah dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala hina kita. Adalah Allah. Saya setakat saja tuan-tuan sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun nanti semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Apa saja tutup. Nabi Mitri. Tahu surah rata-rata contoh. Surah Baik atas dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.